Tengok dalam duk sembang, nak 30 minit dah 43 minit. Aku ada juga yang bertanya, Jeffrey, what is the reason kau nak start this weight loss journey? Aku rasa benda ni something personal yang aku jarang nak share. Tapi tak apa, aku nak share hari ni. My pain point. My pain point of why I do this is because satu, aku dah umur 44 and with this age dengan aku punya current weight, aku punya badan ni lebih tua daripada usia. So aku punya lutut macam mana? I have been diagnosed before. Aku punya body macam orang umur 70. Something macam tu lah. Simple kata, I'm older than my age. And that is why aku nak lose those extra weight. And Alhamdulillah, as of today, aku dah hilang 25 kilo. Year to date, 25 kilo aku dah lost. So Alhamdulillah lah. Sangat terasa ringan tau. Sangat terasa ringan. Di mana I can move better. I can breathe better. Banyak benda yang once you dah lose 25 kilo tu a blessing lah. Banyak benda yang sangat undescribable. Senang cerita, beras sekampit lah. Just imagine, beras sekampit kau dah hilang. And by walking, stay in calorie deficit, watch what you eat, and it seems to work for me lah. Itu pain point yang pertama. Aku nak stay healthy. And secondly, my medical condition. Last year aku dah buat knee surgery on my left. So because of that, aku punya right knee pula sakit. Disebabkan sebelum ni kita berdiri 50-50. Once you have a bad knee, you tend to guna lebih kaki yang elok. So end up kiri kanan dah out. So hari tu aku pergi check. Yes, doktor cakap lutut tu dah rapat, diagnosed with osteoarthritis. And disebabkan umur aku bukan tua, the solution would be satu, physio, and I'm currently doing physio. Second, kalau tak boleh juga suntik gel. And that's it. Kalau paling teruk, kalau kata aku umur 50 lebih ke atas, total knee replacement lah. So itu aku punya pain point lah. So kalau kata korang tak nak berada in my situation macam tu, stay healthy, eat clean, stay in calorie deficit, insyaAllah korang boleh dapat apa yang korang nak, badan idaman, and also you look younger tu. Ni dia punya pleasure point lah. Dia cerita pasal pleasure point pula. What is the pleasure point of getting rid of 20 kilo? Satu, you look younger, saya cakap tadi. Dua, korang boleh pakai baju-baju yang kau tak boleh pakai sebelum ni. Macam aku, baju ni aku tak boleh pakai. This is size XL. Aku pakai 3XL. Aku dah boleh pakai. Reduce baju tak boleh pakai, boleh pakai. And you pakai baju, dia terletak elok. And satu lagi macam aku notice jam, my old watch yang tali besi tu, dulu aku dah potong. Aku pakai ketat. Sekarang ni, yang ni pun aku dah terpaksa kecilkan dia punya gelang lah. So it seems you are shrinking. And muka dah nampak tone sikit. And you felt more confident. Orang jumpa macam aku, banyak kawan-kawan jumpa, aku pahal. Sebab tu dia ada beza tau. Orang yang turun berat sebab sakit dengan orang turun berat yang memang dia train lah. Sebab macam aku, although aku buat cardio, aku also buat strength training. Aku combine those two, strength training and cardio training, supaya aku tak nak nampak nanti macam orang kata apa, turun macam muka orang sakit, macam pipi jatuh apa semua kan. So I don't want that. Biar turun tu slow-slow. Tapi turun muka sihat. Nampak macam sihat. So itu yang korang kena buat lah. And pain bulu tak payah ambil lah. Tak tu jaga korang punya makan. It's just to work. And aku rasa dah dekat 50 minit. Aku balik rumah dah lagi 5 minit. Duduk aku rasa sejam juga dah. So nanti kita sembang lagi. Boleh bila dapat kawan-kawan pakat duk DM tanya how that you do this apa semua. Dia orang rasa challenge, dia rasa tercabar. Macam aku boleh buat, dia apa boleh buat. Yes, everybody can do. And if let's say you nak tahu on how apa semua, korang segan apa semua, you can comment, can follow, and you can PM juga. I will be there to help you out. No worries.
Tak pukul 8 lah. Dia balik lah.